Jadi bila kita dah tahu Tanakh ini sebagai foundation dia, Tanakh ini sebagai sumber dan asas, bawah pada Tanakh ada 24 buah kitab yang terdiri daripada 3 komponen. Yang pertama kita sebut tadi Taurat, yang kedua Nevi'im, yang ketiga ialah Ketuvim. Jadi di depan tu ada akronim-akronim penting. Macam Taurah dimulakan dengan huruf Ta ataupun T. Nevi'im dimulakan dengan huruf Nun ataupun N. Dan yang terakhir Ketuvim berakhir dengan huruf K ataupun Kaf. Jadi Ta, Nun, Kaf itulah yang membentuk perkataan Tanakh tu. Jadi istilah Tanakh tu akronim daripada 3 komponen tadi. Baik, bila sebut tentang Taurat, merujuk kepada Taurat Nabi Musa atau juga disebut Taurat 5 atau juga disebut Pentateuch. Hari ini bila sebut Taurat, nak sebut Taurat Musa pun betul, nak sebut Taurat 5 pun betul, nak sebut Pentateuch pun betul, dia merujuk kepada kitab yang sama. Dalam tu ada 5 benda penting, sebab tu dipanggil Taurat 5. Inilah yang kita belajar dalam kitab Bible Perjanjian Lama. Ada the book of Genesis, ada the book of Exodus, ada the book of Levi, ada the book of Chronicle, dan ada the book of Number. Jadi sama ada dia Genesis, sama ada dia Exodus, sama ada dia Levi, sama ada dia Number ataupun Deuteronomy, inilah merujuk kepada 5 perkara asas dan paling penting dalam Taurat Musa ataupun Taurat 5. Walaupun demikian, kita harus memahami Taurat sebelum ini ditafsirkan oleh ulama-ulama ataupun Rabbaini daripada Yahudi selepas pada kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi yang paling terkenal hari ini, kita tidak punya satu kitab yang khusus yang boleh kita jadikan sebagai panduan sama ada untuk kita baca ataupun kaji. Kerana kebiasaan Rabbaini Yahudi ini menafsirkan ayat-ayat dalam Taurat tadi, lebih-lebih lagi spesifik dan pengkhususan merujuk kepada Taurat yang 5 ini, mereka menuturkan secara turun-temurun secara lisan. Jadi lisan itu kita nak dapat di mana? Tak akan dapat kecuali telah disadurkan kepada ulama-ulama yang menjadi murid mereka. Jadi sebab itulah Taurat yang 5 dipanggil undang-undang bertulis ataupun Taurat yang bertulis. Yang mana Taurat lisannya? Yang Taurat lisan, yang inilah yang kita panggil sebagai Talmud. Talmud sebenarnya ialah pentafsiran kepada kitab Taurat. Tetapi kita harus memahami latar belakang sejarah. Bagaimana Talmud ini berpunca? Bagaimana Talmud ini berhasil? Talmud ini terhasil sebahagian besarnya menganggap pada awal abad keempat, sewaktu adanya Talmud di Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis. Tetapi pencerahan perlu dibuat bila berlaku serangan besar-besaran kerajaan Babylon dulu kepada kerajaan Judah. Kita tahu kerajaan Judah dulu terbahagi kepada 2, walaupun semuanya adalah 12 keturunan anak Nabi Yaqub alaihi salam. Ada dahulu kerajaan Israel, ada dahulu kerajaan Yahudi, yang mana kerajaan Israel didominasi oleh 10 keluarga dan Yahudi didominasi oleh 2 keluarga. Walaupun yang menjadi raja pada awal-awal kedua kerajaan ini anak kepada Nabi Sulaiman, iaitu Rahbaam dan Yarba'am. Jadi lama akhirnya kerajaan ini tumpas di tangan kerajaan Babylon yang masa itu dikuasai dan dirajai oleh seorang raja yang bernama Bukhtansar. Bukhtansar bahasa Arab, mungkin ramai yang tak pernah dengar, mungkin ramai yang tak kenal. Tapi bila kita buka buku sejarah, dia dinamakan sebagai Nebukadnezar. Mungkin ramai di depan saya pernah dengar, iaitu nama Raja Nebukadnezar merujuk kepada individu dan figure yang sama dalam bahasa Arab disebut Bukhtansar. Akibat serangan inilah kerajaan Judah ataupun kerajaan Yahudi Israel Raya ni dihancur sehancurnya, dimusnah semusnahnya, dilumat selumatnya.
Bahkan dalam sejarah yang panjang selepas pada Babylon serang, baru tak ada bertahan, kemudian kerajaan Parsi waktu makan masa yang lebih lama. Selepas Parsi datang pula Raja Adrian daripada Rom, sampailah penghujung 32 sebelum Masihi. Inilah nasib yang pernah diterima oleh bangsa Yahudi dahulu akibat penyelewengan dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap kitab-kitab Allah, yang telah mereka melakukan terhadap para pemimpin daripada kalangan utusan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dan akibat dibawa sebahagian besar 80 orang Rabbaini yang paling alim di kalangan bangsa Yahudi itu ke mana? Ke Babylon. Lalu atas arahan dan saranan daripada Raja Bukhtansor ini, maka muncullah Talmud yang kedua, dipanggil Talmud Babylon. Jadi sekarang ni ada dua bentuk Talmud yang mentafsirkan kepada kitab Taurat. Satu Talmud Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis, yang kedua ialah Talmud Babylon. Tetapi Talmud Babylon berlainan, kerana dia ditafsirkan mengikut cita rasa, otak, akal dan minda manusia. Dia sudah banyak jauh daripada pentafsiran sebenar sebagaimana yang didominasi oleh Talmud Palestin ataupun Baitul Maqdis. Baik, secara mudah macam ni. Kalau hari ni kita dengar orang Yahudi sebut Torah Shebiktaf. Kalau Yahudi sebut Taurat Shebiktaf, dia merujuk kepada Taurat 5, Taurat Musa. Kalau dia kata Taurah Shebi'al-Pal, ni merujuk kepada kitab Talmud. Talmud pula, dia ada bahagian nas, dia ada bahagian tafsiran, walaupun dia sendiri itu dah jadi tafsiran bagi Taurat. Dan biasa yang paling keluar ialah nas-nas yang disebut sebagai Mishnah. Nas dalam Talmud disebut sebagai Mishnah, penghurai dia, tafsiran dia disebut sebagai Gemara. Jadi dalam Talmud tu ada Mishnah pula, Nas, ada huraian pula, Gemara. Jadi Gemara dengan Mishnah ni ada dua jenis ayat pula. Ada ayat dipanggil ayat halaqah, ayat yang berbentuk keagamaan. Ada pula ayat-ayat agadah, yang betulnya ayat-ayat ini merujuk kepada sejarah, literatur dan legenda dalam bangsa Bani Israel. Setakat ni lagu nak faham ke pening? Tak betul-betul tanya ni. Boleh. Okey, boleh tak apa. Baik. Ambil dulu atas tu Taurat tadi. Penghuraian dan pentafsiran Taurat, Talmud. Talmud ada dua. Sebelum berlaku pembantaian Bani Israel, dah ada ulama-ulama yang mentafsir Talmud Palestin dan Babylon. Bila dibantai, ulama-ulama ni dibawa ke Babylon, dia dipanggil Talmud Babylon. Walaupun demikian, Talmud Babylon ni dah banyak tersasar daripada penghuraian dan pentafsiran yang sebenar. Jadi bawah Talmud tu pula ada nas disebut Mishnah dan ada huraian disebut Gemara. Jadi antara Mishnah dan Gemara, ayat-ayat yang berbentuk keagamaan dipanggil ayat halaqah, ayat-ayat yang berbentuk cerita, legenda dan literatur disebut sebagai agadah. Okey, tu tentang Taurat. Kita kembali ke tentang Nevi'im. Bila sebut Nevi'im, dia tadi saya sebut pada awal-awal Nevi'im ni merujuk kepada kitab-kitab yang dalam tu ada cerita Nabi, ada cerita Rasul. Nevi'im pula terbahagi kepada dua. Ada Nevi'im Roshinim, ada Nevi'im Aharonim. Okey, boleh? Nevi'im Roshinim, Nevi'im Aharonim. Nevi'im Roshinim merujuk kepada nabi-nabi awal sampai kepada pemerintahan raja-raja. Nabi-nabi awal sampai pemerintahan raja-raja ada 4 kitab di bawah Nevi'im Roshinim. Yang pertama ialah kitab Yoshua, ataupun orang sebut Yehoshua, ataupun orang sebut Joshua, ataupun dalam Al-Quran kita sebut Yusha. Yang pimpin, yang teman Nabi Musa alaihi salam bawa ikan dalam kerajaan, bawa ikan dalam bakul, nak pergi cari, nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir.
Kan Al-Quran sebut individu ni seorang Nabi nama Yusha' bin Nun bin Afrasim bin Yusuf alaihi salam, tu cicit Nabi Yusuf. Jadi Yusha' dalam kitab ni di sisi Yahudi nama ni dipanggil Yehoshua ataupun Joshua. Sebab pemimpin pertama yang bawa masuk Bani Israel ke dalam bumi Kanaan atau Palestin, inilah dia. Selepas mereka menyeberang Laut Merah, macam-macam mehnah, macam-macam ujian, macam-macam tribulasi. Masa tu dua orang adik-beradik ni masih hidup, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi Nabi Harun sudah meninggal. Disesatkan pula di padang teh 40 tahun, macam-macam ragam yang dibuat oleh Bani Israel. Sampai satu tahap mereka dah sampai pada sempadan nak masuk Kanaan, mereka sampai dah nak masuk Palestin. Tetapi mereka tak berani, mereka takut nak berperang dengan orang-orang Kanaan. Ini kita boleh ikuti dalam surah Baqarah, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, ajak Tuhan kamu sekali, berilah berperang. Kami tunggu di sini saja. Lancang tak lancang? Lancang. Pergilah kamu, ajak Tuhan kamu sekali. Tuhan Nabi Musa siapa? Allah. Patut ke ayat seumpama ini keluar daripada mulut orang-orang Yahudi Bani Israel yang mengakui beriman kepada Allah dan mengikut Nabi Musa? Tapi itulah yang berlaku akibat kalam dan perkataan inilah Allah tarik balik bumi Palestin menjadi hak milik mereka secara mutlak. Tapi mereka lupakan sejarah ini, nak juga masuk. Akhirnya berlaku pada zaman siapa? Zaman Yusha' selepas kematian Nabi Allah Musa. Yusha' masuk. Waktu tu Yusha' berperang habis-habisan menentang orang-orang Kanaan. Dia bawa Bani Israel. Akibatnya apa terjadi? Mereka berperang tu dah hampir menang. Peratusan tu kemenangan berada di pihak mereka. Tapi petang tu petang Jumaat. Malam tu pula nak masuk malam Sabtu dah. Petang Jumaat berperang tu nak masuk malam Sabtu, confirm menang, nak menang. Bimbang satu benda. Sebab kalau peperangan ni masih belum selesai, bila masuk saja malam Sabtu, mereka kena stop. Sebab di sisi orang-orang Yahudi, Sabtu adalah hari Sabat. Hari yang perlu dimuliakan dan tak boleh sama sekali menumpahkan darah. Jadi kalau peperangan terpaksa di stop, rugi. Walaupun kita tu hampir menang, tapi bila stop, musuh dapat backup kembali. Boleh ambil tenaga untuk perang hari lain. Jadi atas dasar inilah doa daripada Nabi Allah Yusha', kita tengok keajaiban yang Allah tunjuk, matahari terhenti pada tempat dia, masa tak berjalan. Inilah sejarah dia, matahari tu berhenti, jadi macam stop masa, perang sampai menang. Kalau kira matahari berjalan, memang tak menang lagi sampai masuk malam Sabtu. Pernah dengar tak sejarah ni? Pernah dengar tak kisah ni? Baca tafsiran. Ikutlah nak baca tafsir mana sekalipun, kita pasti akan menemui riwayat dan kisah ini. Kisah Nabi Yusha' bin Nun. Jadi sebab dialah manusia pertama, raja pertama, Nabi pertama yang bawa masuk orang Yahudi ke bumi Kanaan ataupun Israel, maka cerita yang pertama dalam Nevi'im Roshinim itu dimulakan dengan kitab Joshua. Lepas tu barulah kitab para hakim. Lepas Joshua meninggal, ada 3 lagi pemimpin. Lepas tu naik para hakim, 12 hakim. 12 hakim ni diambil daripada 12 keturunan Nabi Allah Yaqub lah. Kan anak Nabi Allah Yaqub ada 12 orang. Setiap daripada kabilah tu kena sediakan seorang hakim. Hani hakim seorang, hani hakim seorang. Jadi bila ada 12 keturunan, hakim tu ada 12 orang. Ni zaman pemerintahan para hakim. Yang mana kita tahu anak-anak Nabi Yaqub tu Raubin, Syamun, Levi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir dan Naftali. Inilah 12 keturunan daripada para hakim-hakim. Habis tu dia masuk kitab ketiga. Apabila hakim-hakim ni banyak dah melakukan penganiayaan dan kezaliman, maka Bani Israel ni mengadu kepada siapa?
mengadu kepada seorang Nabi yang hidup selepas pemerintahan para hakim, iaitu Nabi Samuel. Nah, dengar tak Nabi Samuel? Dia ada kitab nombor 3 tu, kitab Samuel. Jadi Nabi Samuel ni ada peranan penting untuk cari raja yang keseterusnya. Sebab di tangan dia ada tongkat Nabi Musa, warisan daripada keluarga. Tongkat Nabi Musa tu duduk dengan dia, duduk dengan Nabi Samuel. Satu lagi ialah, pernah tengok tak apa ni? Terampet orang Yahudi. Orang Yahudi duk tiup tu, terampet tu dia macam apa ni? Tanduk yang belengkak-lengkak tu. Pernah tengok tak? Tu. Dia ada simpan tongkat Nabi Musa, satu lagi tanduk yang belekak-lekak tu, dalam tu diisikan minyak. Minyak tu dia sangkut di depan ruang tamu rumah dia, dia simpan tongkat tu. Satu masa, bila orang-orang Bani Israel ni dah kehabisan pemimpin nak cari, mereka pergi jumpa Nabi Samuel. Nabi Samuel ada tanda, ada petanda bagaimana nak cari pemimpin yang seterusnya. Nak dikisahkan ialah, masa tu ada seorang pemuda yang tengah cari kambing dia yang hilang. Lalu dia lalu kawasan depan rumah Nabi Samuel. Jadi dia tanya Nabi Samuel, ada nampak tak gembalaan aku? Ada nampak tak ternakan aku? Tiba-tiba waktu lelaki tu ada di hadapan rumah Nabi Samuel, Nabi Samuel tengok ada keajaiban berlaku pada dua barang peninggalan tadi. Dia tengok minyak yang di dalam tanduk tu mula menggelegak dengan sendirinya. Sebab pesanan daripada nenek moyang sebelum ni nak cari pemimpin yang seterusnya, kalau lelaki tu masuk dalam rumah atau mendekati kawasan ni, minyak dalam tanduk tu akan menggelegak. Dan satu lagi, kena ukur tongkat Nabi Musa dengan ketinggian lelaki tadi, dia akan sama, mirip dan persis dari hujung rambut sampai kaki sama tinggi dengan tongkat Nabi Musa. Dia pergi ambil tongkat, ukur dengan orang ni, sama padan. Inilah orang yang dimaksudkan. Siapa lelaki tu? Siapa lelaki tu? Siapa lelaki tu agak-agak? Ingat dalam Quran, hujung-hujung surah Baqarah, ada peperangan berlangsung antara dua nama, Talut dan Jalut. Siapa baik, siapa jahat? Talut baik ke jahat? Talut baik ke jahat? Baik. Jalut jahat. Itulah Talut. Lelaki tadi, pemuda tadi, figure tadi, personality tadi, Talut. Jadi Talut diangkat jadi pemimpin, jadi raja Bani Israel. Masa tu nak lawan Jalut dengan tentera-tentera Goliath dia. Yang jadi komander perang bagi Talut, seorang Nabi Allah, iaitu bapa kepada Nabi Sulaiman. Siapa bapa Nabi Sulaiman? Bapa Nabi Sulaiman, Sulaiman bin Daud. Nabi Daud lah jadi komander perang Talut. Dan dialah yang berjaya bunuh Jalut. Ni nak cerita jadi panjang pula, Freemason tak tahu ke mana. Jadi stop dulu. Jadi itu kitab yang ketiga. Yang keempat ialah kitab raja-raja. Raja-raja tu termasuklah Daud, lepas Daud Sulaiman, lepas tu anak dia Rohbaam, Yarbaam, sampai raja-raja terakhir, kerajaan Judah dan kerajaan Israel Raya. Tu Nevi'im, Roshinim. Kalau kita tengok Nevi'im yang kedua, Aharonim, dia lebih kepada kisah yang pertama ialah Nabi-Nabi juga. Yang pertama ialah Nabi, apa dia agak-agak? Nabi Yesaya, pernah dengar tak? Nabi Yesaya, tak pernah dengar, biar. Kitab yang kedua, Nabi Yeremia, tak pernah dengar. Yang ketiga, Nabi Yehezkiel, tak pernah dengar, biar. Yang keempat, dia panggil Tre Asar. Tre Asar ni ialah kitab Nabi-Nabi kecil yang 12. Nabi-Nabi kecil yang 12 orang. Siapa dia? Yang pertama Nabi Hosea. Yang kedua Nabi Yul. Yang ketiga Nabi Amos. Yang keempat Nabi Obadjah. Yang kelima Nabi Nahum. Yang keenam Nabi Mikha. Yang ketujuh Nabi Yunus. Yunus kita ada dalam Quran, tapi dalam Taurat disenaraikan sebagai Nabi yang kecil, Yunus. Yang ke-8 Nabi Habakuk. Pernah dengar Habakuk? Yang ke-9 Nabi Zefanya. Yang ke-10 Nabi
Nabi apa? Hajai. Yang ke-11 Nabi Zakaria. Zakaria bapa kepada Nabi Yahya. Juga disenaraikan Nabi yang kecil. Yang terakhir ialah Malakhi. Ni 12 Nabi-Nabi kecil. Tapi dalam 2 Nabi kecil tadi, dia dianggap besar dan wajib dipercayai dan diimani dalam wahyu Quran. Yunus dengan Nabi Zakaria. Yunus ibnu Yunus bapa dia siapa? Yunus bin Matta kan? Yunus bin Matta. Inilah satu-satunya antara salah seorang 2 Nabi yang dinakabkan dan nisbahkan dengan nama ibu, bukan Nabi Isa seorang. Nabi Isa ibnu Maryam. Maryam tu bukan bapa, mak. Kita mungkin terlepas sejarah. Yunus ibnu Matta, Matta tu bukan nama pak. Matta tu nama ibu dan mak kepada Nabi Yunus. Yunus ibnu Matta bin Abu Matta bin Bunyamin, adik Nabi Yusuf bin Yakub. Tu jalur salasilah keturunan dia. Baik, kembali. Ada satu lagi benda yang terkait dengan Nevi'im ialah targum. Sudahlah. Apa dia targum? Targum ni kita ni, hari ni targum mudah macam ni lah. Penafsiran Rabbaini Yahudi terhadap ayat-ayat Nevi'im. Sama ada Nevi'im Roshinim ataupun Nevi'im Aharonim tadi. Kalau kita ni banyak, ada Onkelos, Targum Onkelos ada, Targum Benzuel ada, Targum Jonathan ada. Dia sebenarnya macam di sisi kita orang Islam, Quran tu Quran lah. Ada tafsir Tabari, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir. Lagu tu saja nak bagi mudah faham. Ulama-ulama kemudian mengikut ilmu dan kefahaman masing-masing menafsirkan ayat-ayat daripada kitab suci yang nama dia apa dia tadi? Nevi'im. Kalau Ketuvim ni, cerita-cerita hak dalam tu lah dalam bentuk sejarah. Banyak, antaranya Samson and Delilah. Nabi Samson kan? Nabi Samson dah dengar tak? Hak kuat, hak gagah tu. Kalau potong rambut dia tu baru dia jadi lemah. Samson and Delilah. Tapi lagu Delilah, Rockefeller buat nama seorang saja. Samson tak ada kan? Okey, kembali. Baik. Faham dah ni? Lebih kurang? Baik, dalam intisari ni, kita akan jadi rasa pelik. Kenapa sebahagian Yahudi hari ini yang menganggotai Freemason baik ataupun Illuminati baik, teras kepada kitab mereka ini, ialah Taurat, ialah Nevi'im, ialah Ketuvim. Tapi pasal apa mereka boleh menyimpang jauh? Mereka boleh mengambil jalan yang salah dan sampai hari ini, Yahudi-Yahudi yang dianggap sebagai Zionis ini dianggap sebagai yang paling tegar menentang Allah Subhanahu wa taala dan nak menghancurkan manusia secara keseluruhan dengan bersekongkol iblis, syaitan dan dajjal. Why? Kalau kita tengok pada awal-awal sejarah Bani Israel ni, kita sudah rasa pelik yang amat. Pasal apa? Mereka mengaku beriman di belakang Nabi Musa, Nabi Harun, 2 orang Nabi dengan mereka. Bila selepas berlaku penyeberangan Laut Merah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah bermunajat di atas Bukit Tur Sina. Berapa hari? 40 hari. Lambat sikit turun. Tak maaf. Lambat sikit turun, apa berlaku? Siapa buat hal? Siapa buat hal? Musa. Musa buat hal. Ingat, Musa zaman tu ada 2 orang. Musa zaman tu ada 2 orang. Nabi Musa, Musa bin Imran, bin Qahat, bin Azir, bin Lewi, bin Yakub. Yang ni Musa bin Zafar. Musa bin Zafar itulah dikenali sebagai Musa As-Samiri. Kita kelui Musa Samiri, nama betul dia Musa bin Zafar. Jadi dialah buat apa? Buat patung. Patung apa? Patung lembu. Dan lembu ni dibuat daripada emas. Dan lembu ni boleh bercakap. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel yang duduk belakang Nabi Musa boleh terpengaruh dengan dakwah dan penipuan Samiri? Cerita nak sesat, siapa-siapa boleh sesat. Cerita nak bid'ah, siapa-siapa boleh bid'ah.
Cerita nak jadi khurafat, siapa-siapa boleh jadi khurafat. Yang kita tak faham, orang yang hidup dengan dia, Nabi Musa dan Nabi Harun, cerita hal lembu saja orang jadi boleh sembah ni Tuhan, tak pelik ke? Kita Nabi dah lama tinggalkan kita. Nabi dah lama wafat 1400 tahun lebih. Kalau hari ni orang buat kita, depan kita lembu suruh sembah, senang ke payah nak sembah? Payah. Hak Nabi tinggal jauh. Ni Nabi hidup sekali, sembah lembu ni boleh sembah. Pasal apa? Terlampau mudah. Nabi hidup lagi ni, tinggal 40 hari saja. Benda ni dia tak boleh fikir ke Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Musa hidup, Harun hidup. Hang suruh sembah lembu. No lah. Kenapa tak keluar kalam lagu tu? Sebab waktu berada di bumi Mesir, perkara lebih awal perlu kita tahu, Bani Israel masuk Mesir bila? Bila Bani Israel masuk Mesir? Sebab mereka keturunan Nabi Allah Yaqub. Nabi Yaqub duduk mana? Palestin. Zaman Nabi Allah, anak Nabi Yaqub siapa? Yusuf lah bawa. Kes pengkhianatan saudara sendiri, akhirnya musuh. Yusuf dibawa oleh salah seorang orang kenamaan Mesir, kebawa ke negeri dia, negeri Mesir. Dijadikan anak angkat. Kemudian jadilah isu, akhirnya dipenjarakan, lebih kurang fitnah wanita, akhirnya dia jadi menteri perbendaharaan, menteri keuangan Mesir. Masa itulah dia buat helah, dia suruh adik-beradik dia datang ke Mesir. Kemudian balik semula, bawa bapak dia sekali, siap dengan baju dia. Hak dia lempak ke muka bapak dia boleh celik balik tu. Jadi itulah buat pertama kali migrasi Bani Israel mula masuk ke bumi Mesir. Bila masuk ke bumi Mesir, zaman ni biasa lagi. Sebab ni zaman siapa? Sebab ni zaman Heksos, bukan zaman Fir'aun. Ingat. Dua Nabi yang latar belakang bumi Mesir. Nabi Yusuf, Mesir. Nabi Musa, Mesir. Pasal apa? Setiap kali Allah cerita tentang Musa, naik Fir'aun, naik nama Fir'aun. Cerita Nabi Yusuf, satu nama Fir'aun pun tak naik. Sedangkan dia duduk Mesir. Cuba fikir, pasal apa? Pasal apa? Bumi yang sama, bila cerita tentang Musa, naik nama Fir'aun. Bila cerita tentang Yusuf, tak naik nama Fir'aun, kecuali kalimah Al-Malik. Maksudnya zaman tu zaman kerajaan. Kerajaan tu ialah kerajaan Heksos yang memerintah hampir 498 tahun. Fir'aun kalau nak kira 3000 sebelum Masihi lagi, Fir'aun Hulu, Fir'aun Hilir no. Tapi sampai satu masa, bangsa Heksos yang datang daripada tamadun Mesopotamia no. Tahu tamadun Mesopotamia? Antara sejarah awal kebudayaan dan ketamadunan manusia selepas peristiwa banjir besar Nabi Nuh. Barulah jadi tamadun Mesopotamia. Ada 5 kerajaan hingga 6 kerajaan besar. Antaranya kerajaan Sumeria yang terkenal dengan kod Raja Hammurabi itu kan. Pernah belajar sejarah kan? Kerajaan Akkadia, kerajaan Sargon, kerajaan Kaldea, kerajaan Aramia, dan yang terkenal ialah kerajaan Babylon. Betul ke ada kerajaan Babylon dulu? Ke dia khurafat? Ke dia dinamakan? Kan dalam Quran ada. Allah hantar 2 orang malaikat. Bibabila Haruta wa Marut. Dan ke negeri Bibabila. Babil tu apa? Babylon lah. 2 orang malaikat, Harut dan Marut. Di sini dia start lagi. Di sini kita nak perkaitan dia. Bila sebut Babylon, dia akan terkait dengan zaman Namrus lagi. Adakah kerajaan Mesir dengan Babylon Sumeria ni sama naik, ataupun lepas jatuh kerajaan Babylon baru naik Mesir? Tak. Dia sama naik. Bukti dia di mana? Fir'aun Mesir Hulu dan Mesir Hilir 3000 sebelum Masihi. Maksudnya 3000 hingga 2800 sebelum Masihi itu kerajaan Mesir Fir'aun dah ada.
Dan kalau ikut perhitungan Namrus lahir dia 2275, meninggal 1943 sebelum Masihi. Bawah lagi, walaupun Sumeria lebih awal. Nabi Ibrahim yang hidup zaman dia 1997 sebelum Masihi sampai 1822 sebelum Masihi, memang sempat zaman Namrus. Tapi bagaimana percaturan tadi? Heksos. Lepas Heksos jatuh tu, barulah naik Fir'aun Ahmos. Rebut balik kerajaan dan dinasti Fir'aun yang telah dikalahkan oleh bangsa Heksos dulu. Jadi sampailah dinasti yang ke-19. Dimulakan oleh Ramses I, Seti I, Ramses II. Inilah dipanggil Fir'aun Nabi Musa. Lepas mati itu baru Fir'aun Marneftah, baru Fir'aun Setis II, baru Fir'aun Amenemsis, dan sampailah 12 Fir'aun dinasti 19. Nampak tak sejarah yang Allah tunjuk pada kita? Walaupun bumi yang sama, kita akan jadi pelik. Dan bila kita buat analisis dan kejadian, kita akan nampak melalui disiplin ilmu sejarah. Kita start mana sebelum nak sampai ni? Sebelum nak sampai sini dia duduk mana tadi? Kalau kita cerita ni dia jadi kod lain. Kita nak sampai ni Samiri, ya betul. Pasal apa? Sebab di Mesir masa tu dah berlaku apa yang berlaku di Babylon. Babylon dulu, Babylon tu Namrus. Namrus ni nama betul dia apa? Namrus lah, bin Kan'an, bin Kush, bin Sam, bin Nuh. Dia tu cicit nombor 5 Nabi Nuh baru. Betul ke Namrus cicit Nabi Nuh? Nak kata apa lagi? Hak terselamat banjir besar tu siapa? Hak terselamat banjir besar siapa? Tak ada orang lain dah. Hak lain semua golongan-golongan ingkar. Hak siapa keluar lepas tu? Keturunan ni je. Keturunan yang berbaki hadut atas kapal. Orang-orang yang elok, orang-orang yang beriman. Marilah hak jahat ke hak baik lepas tu. Tu je lah sumber dan pusat keturunan dia. Zaman Namrus kita tahu, Namrus pakar dalam bidang astronomi, Namrus pakar bidang astrologi, lalu dia menubuhkan ilmu palmistry. Berapa kali saya malah nak sebut dah palmistry, ilmu horoskop. Hak 12 tu, Cancer, Gemini, Leo, Sagittarius, Capricorn tu. Tu bukan zaman ni, Namrus lagi. Begitu juga sistem seksagesimal tu, yang berteraskan nombor asas 660. 60 saat sama dengan 1 minit, zaman Namrus lagi. 60 minit sama dengan 1 jam, zaman Namrus. 360 darjah simetri, hak kita nak melukis plan, nak buat peta. Zaman Namrus, sebab Namrus cukup cekap dalam architecture. Architecture ni lah di kemudian hari dikenali sebagai para stone mason. Stone mason bergabung dengan architecture, lalu membentuklah apa yang dikatakan sebagai Freemason yang dirasmikan dan disahkan pada awal abad ke-18. Tapi zaman Namrus, dia suruh rakyat-rakyat dia sembah apa? Sembah matahari, sembah dewa-dewa, banyak dewa zaman Namrus. Dialah pencipta awal kuil Mardut. Dialah zaman Babylon juga buat taman tergantung. Kota Nineveh di Assyrian Empire, kota Nineveh, pernah dengar tak? Kota Nabi Yunus lah tu. Kan Nabi berbicara dengan Adas, tahu tak? Masa Nabi pergi Taif tu, Nabi pergi Taif kan nak dakwah, tak ada orang terima. Nabi balik dalam keadaan berdarah, Nabi singgah di sebuah kebun. Kebun tu milik dua pemuka Quraisy, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Dia suruh anak buah dia Adas beragama Kristian bagi anggur dengan air kat Nabi, santuni Nabi, layani Nabi. Keluarlah cerita pasal kota Nineveh, kota Nabi Yunus. Adas beriman, Adas masuk Islam. Tu zaman Namrus juga dibina. Itulah kehebatan Namrus. Tapi yang jadi masalah di kemudian hari, bila kesombongan berlaku, congkak berlaku, takabur berlaku, dia mengaku jadi Tuhan. Dan paling level pun dia manusia yang menjadi pengantara
jambatan dan perhubungan antara manusia dengan Tuhan. Dia jadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Dan watak ini dibawa sampailah kes Nabi Isa. Dan hari ini dogma dan doktrin ini masih dibawa seolah-olah siapa yang menjadi penghubung jambatan antara manusia dengan Tuhan. Siapa? Hak duduk di tiang salib. Siapa? Itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat. Judas kan? Judas Iskariot. Walaupun dia berakidah tu Nabi Isa. Sebab watak yang akan keluar tu watak seorang manusia yang boleh jadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, dan key dia ialah syurga. Tanpa orang ni tak dapat syurga. Zaman Namrus dia dah mula. Tanpa aku kamu tak akan dapat syurga. Jadi akulah Tuhan, dalam masa yang sama akulah yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan. Jadi hiduplah Namrus zaman dia. Isteri dia siapa? Isteri Namrus siapa? Semiramis. Isteri dia tu mak dia. Namrus kahwin dengan mak sendiri, Namrus kahwin dengan ibu sendiri. Dialah anak, dialah suami kepada Semiramis. Tapi lepas Namrus meninggal, Semiramis tengok apa? Di taman dia, di kebun dia tu ada satu dahan pokok zaitun. Yang dah reput, yang dah mati, tiba-tiba keluar satu tunas kecil, tunas baru. Pohon tu dah mati, dahan tu dah mati, ranting tu dah mati, tapi tiba-tiba keluar tunas. Lalu dia dapat idea, dia mengandung. Dia mengandung, tapi tak ada bapak, tak ada suami. Seolah-olah mengandung sendiri, mengandung magic, mengandung kurniaan Allah. Mengandung kurniaan Allah. Lalu keluarlah seorang anak. Anak tu Ninus pun orang panggil, Tammuz pun orang panggil. Tammuzi satu lagi. Ninus pun dia, Tammuz pun dia, Tammuzi pun dia. Jadi bagi Semiramis dia menganggap Tammuzi itu adalah reincarnation, pengembalian semula Namrus ke dunia. Hakikatnya anak ni nama Tammuz, tapi roh duduk dalam tu roh Namrus. Roh Namrus. Sebab itulah sebelum anak ni lahir, pokok zaitun hak tumbuh tadi, itu dijadikan sebagai clue dan perlambangan. Kemudian dia letak satu pohon yang dipanggil pohon evergreen. Pohon evergreen dalam bilik dia. Pohon evergreen, tahu pohon evergreen? Kemudian setiap kali 25 Disember, bangun pagi esok penuh dengan hadiah di pohon evergreen ni. Roh Namrus mari sangkut hadiah pada pohon evergreen 25 Disember. 25 Disember tu tarikh lahir Namrus. Hari ini pohon evergreen diadaptasi pada agama apa? Sini lagi bermula. Siapa yang kena belasah? Siapa yang kena pebodoh? Siapa yang kena tipu? Lepas tu keluarlah, dipanggil keluarga Tuhan. Namrus, Semiramis dan Tammuz tadi. Trinity bermula di sini lagi. Ada Tuhan Bapa, ada perempuan, ada anak. Kristian ni dah ketinggalan dah. Nasara dah ketinggalan dah, adaptasi daripada agama pagan kuno lagi. Nak merosakkan ajaran-ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Benda ni lah yang dibawa. Bila start dia, bila muncul dia, zaman Namrus lagi. Dan hari ini Semiramis ada di mana-mana. Nak tengok Semiramis? New York. New York, tengah tasik tu. Duk pegang buku, duk pegang obor. Statue of Liberty. Statue of Liberty itulah watak Semiramis. Tahu dah obor tu?
Obor tu obor, hujung obor tu ada apa? Ada api. Api itulah menggambarkan roh Namrus yang masih tetap hidup sampai hari ini. Api yang diobor tu gambaran roh Namrus yang masih tetap hidup sampai hari ini sedang memerhatikan dunia kita sekarang. Sebab dulu dia memerintah Babylon lama dan hari ini Babylon baru adalah Babylon baru hari ini apa dia? Di mana Babylon baru? Semiramis ni duduk di mana? New York. New York tu apa? Amerika. Sebab tu sistem seksagesimal, sistem nombor 660 tu ditukar kepada sistem 1. Tengok pada kod duit $1, MDCCLXXVI tu. Faham ke tak tu? Itulah perlambangan pertukaran. Seksagesimal ke centesimal itulah. Tahun tu, kod tu keluar nombor 1776. 1776 ialah tahun kemerdekaan. 1957 Malaysia merdeka, 1776 Amerika merdeka. Illuminati pun 17 Illuminati ditubuhkan. Freemason satu hal, Illuminati 1 hari bulan Mei 1776. Nasib baik Illuminati tubuh 1 hari Mei. Kita dapat juga cuti tak? Tahu dah untuk siapa anda bekerja sekarang. 1 Mei juga terkait dengan ritual Beltan. Pernah dengar ritual Beltan ni? May Day. Pernah dengar May Day? Hari Mei, bukan kumpulan Mei. May Day, ritual Beltan. Dia ritual Beltan ni dia ambil dari Talmuz. Tammuz tu juga. Tammuz, tam tu sempurna. Mus tu membakar, pembakaran yang sempurna. Tammuz dalam upacara ritual Beltan ni dipanggil sebagai Moloch, M-O-L-O-C-H. Mereka ni nak buat apa? Ada ritual Mede ni, ritual Beltan, Mede ni orang-orang druid di Inggeris dulu. Dia ambil anak-anak yang kecil, dia anyam patung yang besar. Patung ni patung anyaman, dia letak anak-anak 2-3 orang, dia bakar patung tadi. Ni upacara untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada iblis dan setan. Pembakaran hidup-hidup. Dan hari ini ritual ni masih berlaku. Bukan rakyat biasa, bahkan orang-orang hak tahap besar, nak bertanding jawatan dalam Presiden Amerika pun terlibat dalam upacara ritual satanik di Bohemian Grove. Pernah dengar tak Bohemian Grove? Lambang buruh hantu. Buruh hantu aduk sengit, macam lambang kelab bola sepak Sheffield Wednesday tu. Pernah dengar tak? Pernah dengar. Pernah tengok tak gap buruh hantu tu dia bukan duk betul. Buruh hantu tu duk sengit macam ni, muka macam ni. Pernah tengok tak lambang macam tu? Ini lambang Bohemian Grove. Sebab tu upacara ni dia lambang gambar burung hantu besar. Burung hantu tu merujuk pada siapa? Burung hantu tu rujuk pada siapa? Okey, tunggu sat Sambung hak tadi dulu. Semiramis dalam TriStar, Columbia, syarikat perfilman, Sony Picture Production. Pernah tengok tak? Wanita yang berpakaian roman, warna putih dia pegang api. Tu siapa? Sama juga. Semiramis juga. Kadang-kadang nama dia apa? Nama dia Ratu Ria, Ratu Syurga. Kadang-kadang simbol dia orang buat gambar ikan. Ikan tu ialah simbol Dewi Cinta. Kadang-kadang Semiramis gambar burung merpati duk gigit ranting daun zaitun. Ni standard. Biasa merpati dengan ranting daun zaitun tu guna untuk apa? Keamanan, peace, konon-kononnya kan. Itu lambang bagi Semiramis. Lebih jauh juga, dia juga dilambang sebagai Madonna. Bukan Madonna penyanyi tu, Madonna. Dewi Madonna yang disembah. Ada di kawasan Asia, kawasan Jepun, kawasan Tibet yang menyembah Dewi Madonna.
Juga dia dikenali sebagai atas sembahan nama Astarte. Ada sebut Easter, ada sebut Ishtar, ada sebut Ashtaroh, ada sebut Astarte. Astarte itu dalam Greek, dalam Yunani. Ratu Astarte nak boleh tengok kat mana? Pergi Queens Bay ada Ratu Astarte. Kadang-kadang kita minum sekali dengan Ratu Astarte. Starbucks, gambar Starbucks perempuan rambut gerbang tu, itulah dia. Ratu Astarte. Siapa dia? Semiramis juga. Kalau nak kira Namrus ni gelaran dia Dewa Bakus. Kalau ada patung Dewa Bakus, Namrus. Dewa Wine, arak wine tu, dia juga. Dewa Matahari, dia juga. Hercules sebenar, watak Hercules, Dewa Hercules, dalam dewa-dewa Yunani Greek kuno tu dibawa daripada watak Namrus juga. Anak pada Hercules ada Zeus, ada Hades, ada Poseidon, ada Jupiter, ada Athena, ada Saturn. Semua tu ialah dewa-dewa yang adaptasi daripada Babylon lagi. Sebab tu Rom, dia ada satu dewa nama Dewa Janus. Dia ada orang berkepala dua. Orang Rom ni panggil Dewa Janus ni, sebenarnya di Babylon tu dia dah dipanggil Dewa Ianus. Dewa Ianus tu lah gambar burung hantu tu. Gambar burung hantu ni dipanggil Dewa Ianus. Dewa Ianus ni merujuk kepada Namrus. Yang ni jugalah, burung ni jugalah. Kemudian adaptasi jadi burung helang. Burung helang lambang Freemason. Dan dia juga jatah bagi negara Amerika. Jangan nampak burung helang Winston saja. Jatah Amerika. Dan inilah dipanggil burung Draco. Istilah dia burung helang ni Draco. Draco ni ambil di mana? Ingat kisah Pangeran Vlad III dari Transylvania dengan Wallachia tu. Kaunselor, pengurusi persatuan naga pada abad ke-15. Dracula, tak ingat? Hotel tu, filem hotel tu. Tu ada kisah dia tu. Pangeran Vlad III tu. Dracula ni asalnya Dracul, anak Dracul. Tu kisah dia. Dracula lah dia reka cerita tu. Tapi dia ada satu persatuan. Bapa dia dulu kaunselor dalam persatuan persaudaraan naga pada abad ke-15. Tu dia guna lambang Draco tu, Draco jadi Dracula. Macam juga waktu Bohemian Grove buat ritual, dia panggil ritual hak bagi nyawa dia kepada setan dan iblis tu dia panggil Cahnabai. Cahnabai kita lah ni bila sebut tentang makan orang ni kita panggil kanibal. Faham ke tak setakat ni? Faham ke tak? Okey. Baik. Pukul 9 ni Freemason tak tahu lagi ni. Kita potong boleh tak? Sebab nak cerita Freemason dalam masa sejam suku, sejam setengah, memang tak tahu ke mana lah. Sekurang-kurang ada 3-4 siri baru boleh habis Freemason. Jadi inilah asas-asas untuk kita kaitkan. Untuk kita kait bermula di sini. Kemudian ritual-ritual ini dibawa ke mana? Lepas kerajaan Babylon jatuh, golongan-golongan bangsawan dan elit istana daripada Babylon pergi ke Mesir. Dia bawa dah ritual-ritual mereka ni. Hak sembah setan, sembah iblis ni masuk dalam istana bergabung dengan golongan elit Fir'aun. Kita tahu zaman Fir'aun zaman apa? Zaman ahli sihir. Zaman sihir kuat. Oh, eloklah zaman sembah setan gabung dengan geng ahli sihir. Maka di sinilah dikatakan permulaan pembukuan satu ilmu yang dipanggil ritual Kabbalah. Dah dengar tak? Kabbalah ni lah yang sedang masuk sinonim dengan naiknya agama Yahudi. Tu jadi tak pelik langsung kalau kita tengok sejarah tadi bagaimana mereka boleh sembah ni mudah. Sebenarnya mereka dah lama ni, imam-imam Bani Israel, pemimpin Bani Israel dah terikut-ikut dengan ritual okultisme Kabbalah.
Gabungan ilmu sihir dan penyembahan secara gelap iblis dan setan yang dibawa daripada Babylon masuk dalam bangsawan elit dalam istana Fir'aun. Dan kita tengok zaman Fir'aun bermula lagi Trinity, iaitu Tuhan Ra, the one eye sun God. Gambarkan mata sebelah tu, Tuhan satu, Tuhan bermata satu, Dewa Ra. Kemudian timbullah Trinity dia, iaitu apa dia? Isis, bukan Isis Baghdad punya ni. Isis, Osiris dan Horus. Pernah tengok tak? Osiris, Isis, Horus. Isis tu siapa? Isis tu lelaki ke perempuan? Isis lelaki ke perempuan? Isis. Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Dia panggil lagi. Horus tu gambar kepala burung. Tuhan Horus tu tubuh manusia, kepala burung. Burung tadilah. Jata negara tadi, Draco tadi burung apa? Burung helang. Kepala burung helang. Dan kepala ni selalu ada dalam logo World Cup Piala Dunia. Perhati betul-betul. Piala Dunia hak 94 ke atas, perhatilah. Tak akan ketinggalan kepala dongga ni. Pasti disisipkan kepala burung helang tu. Kok sengit ke, kok melintang ke, kok apa, tengoklah. Kepala Horus mesti ada dalam logo World Cup. Lepas tu penyembahan Tuhan dewa-dewa banyak di Mesir. Bukan setakat Ra, bukan setakat Isis, Osiris, Horus. Kita ada dewa Thor, kita ada dewa Emtah, kita ada dewa Anubis, kita ada dewa Hathor. Hathor itulah dewa lembu sebenarnya. Bukan kata Samiri itu baru buat. Hathor dewa lembu dah lama disembah di bumi Mesir. Hathor ni dewa berbentuk lembu. Samiri tukar balik. Cuma hak ni jadi pelik, bila dia emas dia boleh bercakap. Orang-orang ni pernah minta dengan Nabi Musa supaya dibuat satu patung untuk sembah dia. Ada dah perkataan lagu ni pada Nabi Musa. Suruh buat patung, suruh sembah, nak nampak juga Tuhan. Sebab itulah ritual Kabbalah, nombor satu kitab mereka ialah Zohar, yang menceritakan tentang sifat-sifat dan bentuk zat Tuhan. Kabbalah dah mula awal lagi tentang sifat dan bentuk Tuhan dalam kitab mereka, buku mereka yang nama Zohar. Dalam Kabbalah juga, kalau bab syariat, bab agama, mereka ada satu kitab lain yang dinama Sidur. Kalau bab hal-hal perayaan dan keagamaan dipanggil kitab Makhzur. Inilah tiga ni. Zohar, Sidur dan Makhzur duduk tiga-tiga komponen ni dalam Kabbalah. Kabbalah inilah yang paling bahaya. Inilah meresap masuk sama naik dengan agama Yahudi. Sebenarnya geng-geng ni walaupun tak lagi dinamakan Freemason, zaman tu yang suruh bakar Nabi Ibrahim siapa? Namrud sendiri ke geng-geng gelap ni? Geng-geng gelap ni lah yang duk cucuk Namrud suruh bakar Nabi Ibrahim. Geng-geng gelap ni jugalah supaya bunuh Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel. Nasib baik Allah selamatkan. Geng-geng ni jugalah yang cucuk Raja Herodes dulu supaya bunuh Nabi Isa. Tak ke pelik orang Yahudi cucuk Raja Rom supaya bunuh Nabi Isa. Nabi Isa tu Bani Israel. Bani Israel tu Yahudi. Ni Yahudi mana hak bengong ni? Dia tu memang bangsa Yahudi, tapi ajaran inti Kabbalah sudah ada dengan golongan ni. Sebab ajaran dan inti Kabbalah, raja akhir zaman yang mereka tunggu ialah siapa? Dajjal. Bila Dajjal, manusia yang akan menghalang Dajjal perlu dibunuh, perlu dicantas lebih awal. Siapa akan halang Dajjal? Siapa akan bunuh Dajjal? Nabi Isa nak bunuh Dajjal, kena bunuh awal-awal lagi dia. Bukan kita hari ni baru kaji Nabi Isa nak turun kat mana, siapa nak bunuh Dajjal, siapa nak bunuh tu, siapa nak buat ni. Mereka dah ada perancangan yang paling tersusun, paling strategik. Mereka bunuh awal-awal Nabi Isa, konon-kononnya lah.
Sebab Nabi Isa inilah the true Messiah, penyelamat yang sebenar. Ni the false Messiah, penyelamat yang palsu. Jadi dia tahu dah Nabi Isa ni jurulamat yang sebenar dan bakal membunuh Dajjal. Mereka KO kan awal-awal pada sangkaan mereka, dan orang-orang Yahudi yang menganut Kabbalah Freemason hari ini, di sisi mereka Nabi Isa dah tamat riwayat dia. Nabi Isa dah tamat riwayat. Cuma yang percaya Nabi Isa akan turun Islam dengan Kristian, walaupun kita masih berselisih. Kita berselisih, bagi kita orang Islam, Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan turun pada waktu yang ditakdirkan Allah. Orang Kristian pun Nabi Isa diangkat, tapi sebelum diangkat kena salib dulu, mati dulu. Kena salib, duduk 3 hari, kemudian tanam, pergi buka kubur dia, tak ada dah dia. Dia keluar dah, kemudian dia baru naik. Naik sama naik dah. Kita naik tanpa kematian. Ini naik kena salib dulu, mati 3 hari baru naik. Tanam dah, pergi buka kubur hari ketiga, tak ada dah, naik dah. Ingat tak kisah Tamus? Tamus juga mati disalib. Tamus mati disalib, makam di dalam gua, tutup dengan batu, tiba-tiba gua, batu tergolek gede, terbuka pintu gua. Kebetulan hari tu hari ketiga, tengok-tengok mayat dah tak ada. Jadi cerita ni cerita kebetulan ke cerita lama diulang balik? Cerita lama diulang balik. Dia mati malam Jumaat. Sabtu, Ahad, Ahad naik. Ahad naik, sengaja cari hari Ahad naik. Untuk jadikan hari Ahad sebagai hari apa? Hari keutamaan. Sunday. Sebenarnya hari matahari. Siapa matahari? Siapa matahari? Matahari ni orang yang cerah, orang yang terang. Siapa yang selalu bagi pencerahan? Siapa yang selalu bagi penerangan? Nama lain dia the Lucifer. Who is Lucifer? Siapa Lucifer? Siapa Lucifer? Haji Bakhir selalu sebut kataan ni. Ikut kau lah setan. Kan tak? Lucifer tu setan. Pernah tengok filem Lucy? Lucy nama macam orang perempuan. Lucy pun kita boleh baca dah. Last kali, Lucy ada di mana-mana. Inilah propaganda hari ni dalam filem. Kita tengok sekadar tengok. Betul lah. Selitan-selitan propaganda tu. Hak minda bawah sedak tu kita tak perasan. Itulah pencerahan dia melalui lambang matahari. Sebab itulah di gereja-gereja, bila gambar Nabi Isa pun, belakang tu seolah-olah ada macam benda cerah. Di belakang Maryam pun ada benda cerah. Di belakang Imam 12 pun ada juga. Siapa di sebalik pencerahan ni? The Lucifer. Jadi sembah siapa sebenarnya? Sembah Tuhan matahari. Hari apa? Hari Ahad. Kita cuti hari apa? Lebih kurang tak ada? Lebih kurang. Okey, kembali. Mati 3 hari. Dan cerita ni bukan dalam agama ni saja. Setiap agama dah. Tengok dalam agama Hindu sebagai contoh. Dewi Devika. Dewi Devika tu mengandung lagu tu juga. Kemudian lahirlah anak Tuhan Krishna. Krishna Tuhan hak mana? Kalau Siva ada bersela pegang Trisula mata 3, ada ulat tudung, tu Siva. Tu Tuhan Siva, betul lah. Tuhan Krishna yang mana? Tuhan Krishna duduk muka senggeng sikit, dia buat macam ni. Ada satu alat. Seruling. Duduk tiup seruling itulah Krishna. Tahun 1976, siapa pernah tengok filem Disco Dancer? Mithun Chakraborty berlakon. Kan ada satu lagu dia tu, besar, sikit besar punya seruling, tajuk lagu tu dah memang Krishna. Nampak? Kemudian Dewi IC, anak dia pula Iswara.
Ni dalam sistem agama Hindu juga ada. Lepas tu bawa kepada agama Kristian, oh kebetulan Maryam tu mengandung tanpa suami. Jadi lahir adalah anak Nabi Isa. Maka Trinity sekali lagi berlaku. Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Tapi sistem keluarga ada lagi. Hanya satu yang tak terkesan, iaitu agama Islam. Hak lain dah rosak. Tapi matlamat utama Freemason dan Illuminati ialah nak menghapuskan semua kepercayaan dan akidah terhadap agama. Kalau boleh kita nak hapus semua agama yang ada di atas muka bumi, tapi tak boleh sebab sentimen manusia ni dia percaya pada Tuhan. Akidah dia kuat, sekurang-kurang walaupun dia nak percaya pada agama, kita akan bengkokkan kepercayaan dia. Kita akan pelari cara beragama yang sebenar, biar dia ikut hak salah, biar dia ikut hak bengkok tadi. Lalu akhirnya mereka berjaya dalam setiap ruang, inci dan sudut agama untuk masukkan Trinity, kecuali Islam. Hak lebih lagi, mereka berjaya sungguh. Buang agama, memakai sistem ideologi. Maka keluarlah sekularisme. Ada orang percaya, beratus-ratus ribu belakang sekular. Beratus-ratus ribu belakang liberal, beratus-ratus ribu belakang pluralisme, beratus-ratus ribu belakang LGBT, beratus ribu belakang pragmatisme, beratus ribu belakang, apa dia lagi? Hak nama-nama ism belakang tu, etisme ke, komunisme ke, fasisme ke, saintisme ke, ikutlah. Ni hak tak ada tunjang agama dah. Berteraskan akal dan minda dipanggil grup-grup Mu'tazilah moden. Lepas tu hak langsung daripada dua hak ni, tolak agama, tolak ideologi, hak tak percaya Tuhan ada terus pun ada. Bumi terjadi dengan sendirinya, mengamalkan materialisme. Tuhan tak ada. Kita ni hidup mati, bila mati habis riwayat, tamat. Orang lain pula hidup. Dan kiamat tak akan berlaku. Bumi ini akan terus hidup berterusan kekal berbilion-bilion tahun lagi. Ada orang percaya lagu ni? Lepas tu hak kita nak lawan hak mana? Hak ni lah. Hak kita nak benteng pun dari grup ni lah. Hak ni lah yang kita duk bagi tahu. Hak ni lah yang kita duk ceramah. Hak ni lah yang kita duk kuliah. Dalam masa lagu tu pun macam-macam lagi kita duk kena. Kita nak bagi peringatan. Yang tengah serang kita sekarang wabak-wabak daripada kumpulan ini. Haduk jadi haru biru sekarang kumpulan lagu ni lah. Nak kikis akidah kita, nak kikis keimanan kita, nak kikis syariah hukum dan perundangan kita. Dia nak suruh agama ini hanya kekal antara manusia dengan Tuhan, jangan agama kekal dari sudut hubungan sosialisasi. Bak semayang, go on lah nak buat masjid besar mana. Bak semayang, go on lah nak jemaah ramai mana. Bak semayang, seorang pun tak duduk di rumah semayang bulan Ramadan. Go on. Tapi bila dia melibatkan hubungan sosialisasi, no. Kita nak buat hukum apa-apa, kita nak buat perundangan apa-apa, kita nak buat syariat apa-apa, pasti akan dikekang, pasti akan dilawan. Dia nak suruh wujud hubungan dua hala antara individu perseorangan dengan Tuhan. Tapi dari sudut sosialisasi, hukum dan perundangan serta syariah, pasti akan berlaku tentangan. Kalau kita fikir apa hubungan agama ini dengan mereka? Apa kepentingan agama ini dengan mereka? Yang penting dia akan membantutkan satu benda. Hak lama dah mereka duk bela, hak lama mereka duk pelihara, hak lama mereka duk torture, hak lama mereka duk dedak. Hak inilah yang mereka bimbang akan ada kesedaran kembali. Bila nak merosakkan dan memusnahkan manusia, dia perlu tengok kepada cakra paling bawah. Cakra paling bawah yang kita perlu jaga ialah cakra bahagian kaki. Bila kita tengok cakra bahagian kaki, tempat yang selamat untuk kita pergi ialah rumah Allah, kaki. Masjid.
rumah-rumah ibadat, majlis ilmu, nak belajar. Tapi dia akan buat tempat-tempat yang kaki kita ni akan tersilap langkah. Dia akan buat Toto, dia akan buat Magnum, dia akan buat kelab ronggeng, dia akan buat karaoke, dia akan buat dandut, dia akan buat kafe tu, dia akan buat rumah tu, dia akan buat hiburan ni, dia akan buat konsert tu. Bila kaki anda mula melangkah tempat yang salah ini, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah cakra kaki anda akan pecah dengan sendiri. Bila cakra perlindungan itu pecah dan peluang untuk syaitan dan iblis masuk cukup luas bahagian itu. Jadi hak ni lah duk pi. Hak ni lah duduk memajukan dia. Hak ni lah duduk menguntungkan dia. Bila kita buat undang-undang ni, bila kita buat hukuman ni, bila kita buat syariat ni, orang tak pi. Kena kalau pi ni. Kena kalau pi. Seorang tak pi, seorang tak pi, seorang tak pi. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Sebelum ni, Melayu ni lah duduk pi 4 nombor tu. Yang sebelum ni, Melayu ni lah duduk pi kelak dandut pun. Yang Melayu ni lah duduk pi 8 lagu setiap malam kelak karaoke pun. Bila kita buat sekatan, siapa nak pi? Bila tak ada orang pi, perniagaan siapa yang runtuh? Ekonomi siapa yang runtuh? Hak ni hak mereka takut. Takut orang jadi baik. Bila orang jadi baik, automatik tempat-tempat tadi akan mula berlaku kerugian. Tak boleh nak kaut keuntungan. Selagi orang-orang ni lalai, selagi orang-orang ni tak disedarkan, buatlah bentuk apapun, pasti akan ramai pengunjung dan pelanggan. Faham? Sebab sistem, kalau kita nak memerintah orang dengan cara yang jahat dan zalim, yang pertama kena tukar watak orang tu dulu. Kita nak jadi pemerintah yang zalim, kita nak jadi pemerintah yang jahat, kita kena tukar watak orang di bawah. Kita kena tukar watak orang beriman jadi watak orang fasik. Selagi watak ni tak ditukar, setiap hari anda akan menerima tentangan daripada kumpulan-kumpulan ini. Lihatlah dalam sejarah di mana-mana yang selalu menentang kefasikan, selalu menentang kejahatan, selalu menentang kezaliman ialah orang-orang beriman. Hak jenis wak bodoh, hak wak kepala layu tu hak dah jadi tukar pattern. Anda perlu memastikan mereka. Hak pasik ni ikut dia lah nak jadi apa. Tak ambil tahu pun tak apa. Orang buat apa pun tak apa. Harga tu pun tak apa. Harga ni pun tak apa. Yang penting, life must go on. Bila rakyat dah jadi pasik, bila rakyat selalu buat dosa, bila rakyat selalu tinggal benda-benda yang wajib, inilah yang jadi senang. Nak perintah apa pun, nak perintah tu ke nak perintah ni, dia tak jadi ancaman korang. Faham ke tak faham ni? Tak dalam mana lagi tu. Tapi hak CP-CP ni pun harap faham lah. Okey, Freemason tak tahu ke mana lagi. Boleh pergi lagi? Ke nak berhenti dah? Nak, tu asas baru, okey. Macam ni lah. Freemason pada asalnya, kalau nak kira lah, gambaran ahli sejarah bagi ritual hak sebenar berlaku ni dalam bentuk pembinaan tempat-tempat ritual berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman kan zaman core kita kata. Lebih pada core lah, hardcore. Zaman ahli-ahli sihir, ahli-ahli tenung, magician zaman tu. Jadi Nabi Sulaiman AS buat satu akta, dia tangkap semua ahli-ahli sihir, semua orang-orang magic, semua yang black wish ni. Kemudian kitab-kitab amalan-amalan itu dirampas. Bila dirampas, dia letak di mana? Dia letak di bawah kuil Sulaiman. Inilah dipanggil Haikal Sulaiman oleh orang-orang Yahudi. Sekarang hari ini bila kita tengok di mana betul-betul letak Haikal Sulaiman.
Haikal Sulaiman lah ni, tempat dia hak betul-betul dekat dengan Kubah Sakhrah tu. Kubah Sakhrah ialah kubah yang warna gold tu. Orang panggil Kubah Saidina Umar tu. Masjid Saidina Umar lain. Tu Kubah Sakhrah. Kalau orang kata tunjuk Masjidil Aqsa, orang tak tunjuk Masjidil Aqsa sebenar, orang tunjuk kubah tu. Itulah Kubah Sakhrah. Dikatakan di situlah adanya kuil Sulaiman dulu. Wallahu alam lah hak sebenar. Itulah dakwaan mereka. Sebab hari ni tiap-tiap hari mereka duk korek, duk gali, duk buat terowong bawah Masjidil Aqsa tu. Tapi sebenarnya tujuan dia nak meruntuhkan tapak yang lama ni, nak bangunkan Haikal Sulaiman, the King of Solomon Temple, buat kali yang kedua. Untuk menunggu raja akhir zaman mereka memerintah dunia daripada bumi Israel, iaitu Dajjal. Mereka nak lantik Dajjal jadi penguasa dunia. Sekarang bibit-bibit bunga api itu sudah ada. Sudah ada dah. Mereka mula nak mengalihkan pusat pemerintahan mereka ke arah bumi Israel. Nampak tak? Nampak tak? Yang penting apa? Yang penting penyelamat sebenar yang di sisi mereka sudah mati dulu, yang disalib mereka itu akan turun kembali. Nabi Isa menerusi hadis-hadis akan turun di mana? Syria. Akan turun di Syria. Di satu tempat, iaitu Masjid Bermenara Putih. Masjid itu kat mana? Syria lah, di daerah Damsyik, Dimash. Masjid Bani Umayyah. Di situ kan ada 3 menara. Satu menara dikatakan tempat Nabi Isa turun, yang kedua menara pengantin, yang ketiga menara Quit Bay. Jadi itulah yang dikatakan tempat yang bakal diturun oleh Nabi Isa alaihi salam. Bahkan dalam sejarah, tapak masjid tu berkali-kali dalam sejarah kemungkinan ada 3 kali pernah berlaku kebakaran dan pengeboman. Yang pertama tahun 1069, yang kedua tahun 1401, yang ketiga tahun 1893. Siapa yang buat kerja ni? Siapa yang buat kerja ni? Orang-orang Yahudi. Yahudi pi bakar, Yahudi pi bom. Nak suruh apa? Nak suruh runtuh menara tu. Kalau menara tu tak runtuh, Nabi Isa akan turun. Kalau menara tu runtuh, Nabi Isa tak boleh turun. Dia percaya pula Nabi Isa, padahal dia ingat mati dah. Tapi dia tahu dia berbohong. Dia tahu dia menipu. Dia pun baca Quran. Mereka tahu wahyu Allah itu benar. Dan percubaan bodoh dia meruntuhkan menara tu, konon-kononnya kalau menara tu dah roboh, menara tu dah patah, Nabi Isa tak boleh turun. Tapi yang jadi kita nak ketawa, yang bagi balik sumbangan dan duit untuk membangunkan menara tu siapa? Orang Kristian. Orang Kristian nak suruh Nabi Isa turun. Hak tu bakar, hak tu bom, hak tu bagi duit, hak tu bakar, tu bom. Kita duk relax. Di sinilah dikatakan riwayat adanya apa? Bawah tu. Bawah kubah tu ada kepala. Ada kepala siapa bawah kubah? Tak pernah baca sejarah masjid ni. Ada kepala siapa? Ada kepala siapa bawah tu? Kalau ikut Maulana Syekh Imran Nazar Hussein, dia kata bawah kepala tu ada kepala Nabi apa? Pak sepupu dia Nabi apa? Pak sepupu dia. Pak sepupu Nabi Isa Nabi apa? Bapa sepupu Nabi Isa Nabi Tok saudara dia Nabi Zakaria kan?
Lepas tu, anak Nabi Zakaria, anak Nabi Zakaria. Sebelum Nabi Isa, Nabi apa? Yahya lah. Nabi Yahya. Nabi Yahya dengan Nabi Isa beza 3 bulan saja umur. Nabi Yahya lahir dulu, 3 bulan kemudian lahir Nabi Isa. Baik, Nabi Yahya ada riwayat demikian, tapi wallahu alam lah betul-betul ke ada. Sebab sejarah tempat ni cukup panjang. Dia start pada zaman tu, zaman 2000 sebelum Masihi. Zaman Assyrian Empire, zaman orang-orang Aram lagi. Lepas tu masuk zaman awal Masihi, mari pula geng-geng Rom tu. Geng-geng Rom mari jarah kawasan ni. Ni dipanggil Rom Timur. Kita panggil Byzantium Timur, Byzantium Timur. Dia ada Rom Barat. Rom Barat pusat dia Vatikan, Itali. Rom Timur pusat dia di Konstantinopel. Jadi hak duduk bahagian Raja Herodes Nabi Isa ni, Vatikan punya ke Byzantium Timur punya? Hak bahagian timur. Wakil dia masa tu di Palestin, Raja Herodes. Jadi dah masuk kumpulan tu, ada kuil dulu tu, kuil Temonos. Tapak masjid tu kuil Temonos. Dalam tu ada Tuhan Jupiter, Tuhan orang-orang Yunani. Sebab Rom ni sebelum dia masuk Islam, dia terkait dengan agama Hellenistik. Agama hak percaya banyak deh, orang Yunani Greek, dia percaya banyak deh dewa. Dia masih bawa lagi sistem Hellenistik dia, kemudian bergabung dengan Kristian ni. Lepas tu dipanggil agama pagan Rom kuno. Agama Kristian ni ada cipisan-cipisan Hellenistik tadi. Lepas pada tu, barulah masuk Kristian pada awal abad keempat tu, barulah nak buat gereja. Tapak tu nak buat gereja. Asal nak letak nama lain, kemudian diletak nama gereja John the Baptist. John tu siapa? Yahya Islam. Bahasa Inggeris sebut apa? John lah. Yahya tu John lah. Tapi bukan merujuk kepada Injil John tu. Itu Yahya juga, Yahya lain. Kan Kristian dia percaya 4 Injil kan. Injil John, Injil Mark, Injil Luke, Injil Matthew tu. Tu lain. Tu John lain. Ni nak John the Baptist, Nabi Yahya si pembaptis. Tapi waktu nak buat gereja tu lah, mereka jumpa korek-korek nak buat teras bagi tiang tu, mereka jumpa satu kepala. Dan mereka dakwa kepala tu milik Nabi Allah Yahya. Tu di Syria, tu di Dimash. Herodes duduk mana? Herodes duduk di Syria lah dulu. Hak asal jadi nak cerita kata kepala tu kepala Nabi Yahya, kan zaman Raja Herodes tu, dia ada anak saudara nama Herodia Antipas. Herodia Antipas. Walaupun pas tak ada lagi masa tu, ada dah orang Antipas. Nama je kebetulan. Jadi pak saudara dengan anak saudara, ikut hukum Taurat sekalipun, boleh tak kahwin? Tak boleh. Tapi bapa saudara berkenan juga dengan anak saudara. Bila benda ni sampai pada pengetahuan Nabi Yahya, dia keluar fatwa, tak boleh sama sekali, hukum dia haram, tak boleh berkahwin seorang bapa saudara dengan anak saudara. Dengar fatwa ni, marah dekat Nabi Yahya. Lalu bila tiba hari birthday dia tanya perempuan ni, anak saudara dia, hak dia nak kahwin. Apa permintaan yang kamu nak? Pasti aku tunaikan. Dia kata, aku nak kepala dan darah Yahya. Ni version Taurat dengan Bible punya. Pi penggal kepala Nabi Yahya. Waktu dia tengah semayang, bapa dia ada sebelah. Nabi Zakaria ada sebelah. Waktu tu dalam keadaan rukuk, dia pi penggal kepala Nabi Yahya. Tapi dia tak buat apa-apa dekat Nabi Zakaria. Ambil kepala Nabi Yahya, bawa kepada tu. Lepas tu cerita berhenti setakat tu. Jadi itulah kata kepala tu kepala milik Nabi Yahya, wallahu alam. Jadi buatlah gereja tu nak letak nama lain. Bila jumpa kepala tu jadi gereja John the Baptist. Masuk tahun 563 Masihi baru Islam masuk. 653 baru Islam masuk. Zaman siapa? Perluasan empire zaman siapa? Abu Bakar ke Umar? Zaman Umar. Masa inilah 5 pahlawan Islam masa tu kepung semua pintu utama. Zaman tu ada siapa? Ada Khalid bin Al-Walid,
ada Syurahbil bin Hasanah, ada Amru bin Al-As, ada adik kepada Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semua masuk tu kok Babu Syarki, ada masuk ke Orchard Gate, ada masuk ke Water Terus Gate, ada masuk Small Gate. Dia ada 7 pintu, akhirnya kalah. Kalah Kristian, naik Islam. Bila Islam naik, mereka nak bina apa? Nak bina masjid. Jadi binalah masjid di sebelah gereja hak ada tu. Hampir 70 tahun gereja sebelah, masjid sebelah. Hanya selang satu dinding. Contoh kalau masjid kita belakang ni gereja. Sak-sak Allahu Akbar. Sak-sak ketong-ketang bunyi loceng. Akhir sekali Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ambil peranan. Dia kata kami orang Islam nak semua tanah ni. Kami nak buat masjid, kamu akan diberi satu tempat di kawasan Babut Thoma, pintu Thomas. Buatlah nak buat gereja besar mana, buat di situ. Jadi mereka bersetuju, mereka buat gereja di Babut Thoma dan bagi ni kat orang Islam. Bila kat orang Islam, automatik benda tu dah ada kat situ. Benda tu dah ada kat situ, jadi sekarang ni kepala tu duduk bawah kubah tu. Ada setengah orang kata kepala tu milik cucu Nabi, siapa? Yang terkorban dalam peristiwa Karbala? Husain. Kita boleh juga ambil riwayat tu, kata tu kepala Husain, bukan kepala Nabi Yahya. Tapi bila kita pergi ke Mesir, tepi Masjid Al-Azhar, lintas jalan, tu Masjid Saidina Husain. Juga dikatakan di masjid tu ada kepala Saidina Husain. Lah ni berapa kepala ada? Masjid tu pun nama Saidina Husain sebab dikatakan riwayat ada kepala Husain duduk situ. Lepas tu hak tu pun kata kepala Husain. Jadi kita pun tak tahu hak betul. Ni antara riwayat-riwayat yang sampai pada kita. Tapi kebenaran tu tak jelas pada kita. Apapun biarlah dia siapa sekalipun, tapi yang jadi kepelikan pada kita, sebelum ini hampir setiap pos yang dilantik oleh Vatikan akan menziarahi masjid ini dan minta untuk tengok kepala tu. Tak rasa pelik? Pop datang, nak tengok Husain ke, agak-agak nak tengok siapa? Kalau atas dasar dia pop lah, yang berteraskan agama Kristian, sanggup datang masuk dalam masjid ni, akan pi bawah kubah, nak tengok kepala tu. Agak-agak demi Husain atau demi John the Baptist. Sekarang nampak pada kita seolah-olah waktu mereka berdua hidup dulu, siapa yang memperkenalkan Nabi Isa kepada Bani Israel? Nabi Yahya lah kan? Inilah pengganti. Kalau aku dah meninggal, kalau aku dah wafat, inilah yang orang akan memimpin kamu Bani Israel, Isa alaihissalam. Dia yang memperkenalkan Nabi Isa seolah-olah benda ini akan kembali berulang bila dia turun melalui menara putih tadi. Kalaulah benar dia kepala yang sama, individu yang sama juga, seolah-olah memberi pengesahan yang turun ini benar-benar Nabi Isa yang sebenar. Bukan Nabi Isa celup, bukan Nabi Isa yang saja-saja nak jadi. Ramai tak sekarang ni? Sebelum Nabi Isa turun, ramai tak nak mengaku jadi Nabi Isa? Oh, ramai. Nak mengaku Imam Mahdi, ramai. Ada seorang tu Nabi Isa pun dia, Jesus Christ pun dia, Raja Kedah pun dia, Langkah Suka pun dia. Semua dia ada. Bubuh di pelik kereta. JPJ lepas ke tak lepas, wallahualam lah. Tapi semua dia nak mengaku ni. Tak sekurang-kurang kalau kita nak dakwa, kita nak claim kita Nabi Isa. Contoh, saya lah Nabi Isa. Sekurang-kurang orang nak tengok mukjizat dia. Antara mukjizat Nabi Isa boleh perhidup orang mati. Ustaz nak mengaku Nabi Isa pun cuba perhidup lah. Malah perhidup orang pun, ayam hak baru kena langgak kat kereta tu, cuba perhidup balik. Boleh menyembuhkan penyakit buta. Boleh menyembuhkan penyakit sopak. Boleh create, orang panggil apa, tanah tu, dia buat prototype burung, dia tiup hembus, burung tu hidup. Kurang-kurang boleh buat. Kalau kita nak dakwa, benda tu kita tak boleh buat, tak payah mengaku lah. Tapi yang jadi Dajjal tu, dia nak mengaku, dia boleh buat ke tak boleh buat?
Allah bagi izin dia ada ilmu, Allah bagi izin dia ada kemahiran, ada kepakaran, ada teknologi. Dan dia akan menipu orang. Bahkan dalam hadis disebut, bila mendatangi kubur-kubur, kalau aku mampu menghidupkan kembali bapa dan ibu kamu, kamu nak mengaku dah aku ni Tuhan. Hadis sebut. Kalau aku boleh perhidup, maksudnya dia berani nak perhidup. Sebenarnya yang masuk dalam tubuh tu siapa? Setan lah. Setan yang masuk dalam tubuh tu yang jadi hidup. Tak tahu Freemason ke mana ni tak? Bukan nak pelari daripada Freemason. Nak suruh faham asas dulu. Nak suruh faham asas, Kabalah itulah yang masih berterusan sampai hari ini. Asas-asas dia nak bina, buka dalam Bible, King and the Chronicles. King and the Chronicles tu ada watak cerita Nabi Sulaiman. Ada watak Raja Hiram, Raja Tyre, yang supply barang-barang untuk buat haikal Sulaiman dulu, terutama kayu kayan. Lepas tu Adoniram. Adoniram ni juga watak penting, yang berhubung kait dengan haikal Sulaiman dan pengasas Freemason. Bukan pengasas abad ke-18, asas-asas ritual haduk buat zaman kuil Sulaiman tu ada keterlibatan dengan nama Adoniram ni. Bukan Haldiram. Tahu Haldiram tu siapa? Haldiram tu watak Johnny Lever dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Tu Haldiram kan? Johnny Lever kenal ke tak? Watak pelawak tu. Okey. Baik. 3 watak ni adalah yang menjadi asas kepada latar belakang pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman berpandukan watak-watak dan karakter King and Chronicles tadi. Baik, kembali kalau kita tengok, permulaannya nak jadi asas ni ialah bermula pada Knight Templar. Tahu Knight Templar? Order Knight Templar, perang salib. Perang salib. Bermula perang salib tu, siapa pengasas perang salib? King. King dia, raja dia, pengasas dia ialah seorang padri yang dipanggil Paus Urban atau Paus Urbanus II. Dialah mencadangkan perang salib ni. Jadi perang salib ni sebenar tak ada dah cintakan kedamaian. Tapi dia lebih kepada materialisme. Sebab zaman tu ialah zaman Eropah, zaman Dark Age. Apa Dark Age? Zaman kegelap. Zaman kegelapan. Tapi dia duk tengok kekayaan, kemewahan, kemakmuran belah mana? Belah timur kan? Di belah timur. Jadi mereka datang nak jajah, nak rebut balik hasil mahsul tadi, dan yang penting nak dapatkan bumi Palestin yang di dalamnya ada Jerusalem, iaitu Haikal Sulaiman tu. Jadi dia mengetuai satu konsili ataupun panggil persidangan Claremont. Jadi bermulalah tahun tu tahun 1095 Masihi. Jadi atas bantuan daripada raja-raja, pangeran-pangeran, bangsawan-bangsawan, tentera-tentera dan rakyat jelata, akhirnya jumlah yang besar dapat dikumpulkan untuk jadi tentera untuk mengemudi The Crusaders ni. Tentera-tentera salib tadi. Jadi sepanjang perjalanan ni, nak sampai 1095 sampai 1099 baru sampai Jerusalem. 4 tahun tengah jalan ni, mereka banyak bantai orang-orang Islam. Mereka bunuh juga sebahagian besar orang-orang Yahudi. Bahkan mereka sanggup belah perut-perut mereka. Sebab mereka nak emas, permata. Mereka bimbang orang-orang yang belum mereka sampai tempat dia ni menyembunyikan emas dan permata tu secara telan. Takut orang rampas. Jadi dia telan. Mereka sanggup belah perut-perut nak tengok, nak cek ada emas ke tak, ada batu ke tak, ada permata ke tak. Tapi bila belah, confirm tak ada kan? Confirm tak ada. Permata tak ada, emas tak ada. Batu tu ada lah kot. Baik, kita kembali. Bila ini berlaku, 1099 baru sampai Jerusalem. Kepung pula 5 minggu. 5 minggu kepung, akhirnya minggu yang kelima mereka berjaya pecah masuk. Dan inilah berlaku peristiwa paling sadis, paling menyayat hati dalam sejarah. Bahkan ini pernah diutarakan oleh salah seorang anggota perang salib, iaitu Raymond of Aguilas. Apa dia kata? Hal ini benar-benar sungguh menakjubkan. Dan hari ini aku dapat melihat kepala-kepala orang Islam dicantas satu persatu
Dan ada di antara mereka yang dipanah bertubi-tubi sehingga berselerakkan jatuh orang-orang Muslim dari menara-menara yang tinggi. Bahkan ada di antara mereka yang dikumpulkan dan dibakar hidup-hidup. Dan waktu itu tumpukan, gondolan, kepala-kepala manusia, tangan-tangan manusia, kaki-kaki manusia. Sehingga menyukarkan kami untuk mencari jalan yang sebenar. Maksudnya sebelum ni nampak jalan, ni bukan jalan. Tapi bila terlampau banyak mayat tu nak tahu mana jalan kita hak sebenar ni. Faham ke tak tu? Macam tu di luar tu jalan, hak ni biasa. Jadi terlampau banyak mayat sampai nak cari jalan tak jumpa. Bahkan dikatakan tempat yang kuil Sulaiman, hakai Sulaiman tu darah sampai ke buku lali, bahkan ada di bawah paras lutut. 2 hari saja mereka jarah, 2 hari saja mereka rata, hampir 40,000 Muslim mati terkorban. Juga sekali dengan manusia-manusia bangsa Turki dan Saraken. Ini yang pernah berlaku dalam sejarah. Mereka rampah Jerusalem dan mereka melakukan kezaliman dan penganiayaan ini. Sampailah 20 tahun kemudian, hampir-hampir 20 tahun, pada tahun 1118. 1118 ni barulah 2 ksatria daripada Perancis, Hugh de Payens dengan Godfrey de Saint-Omer, menubuhkan Knight Templar secara betul-betul dianggotai oleh 9 yang lain. Nah, mereka ni asalnya Knight Templar ni ialah tentera-tentera miskin yang percayakan Jesus Christ dan kuil Sulaiman. Tapi akhirnya sebab material tadi mereka jadi kaya. Mereka buat apa? Mereka kau untung melalui peziarah-peziarah Kristian yang datang daripada Eropah yang nak melawat bumi Palestin, terutama nak pergi dekat kuil ataupun haikal Sulaiman tadi. Jadi bila tanah ni mereka dah jarah, orang-orang Eropah boleh datang sesuka hati. Jadi penziarah-penziarah Kristian, terutama yang datang nak ziarah tempat ni, mereka buat satu sistem yang dipanggil credit and check. Hampir-hampir nak menyamai sistem perbankan sekarang. Dia start di sini dah. Kemudian mereka menjalankan urus niaga yang dikatakan pada awal abad-abad tu dikatakan kapitalis dah bermula dengan perniagaan berbasiskan bunga ataupun riba. Mereka jadi kaya serta-merta. Sebab yang dulu mereka bawa topeng iman Kristian, bawa simbol-simbol Kristian berupa-rupa salib dan krusid. Tetapi dalam hati mereka nak dapatkan keduniaan, kemewahan. Jadi akhirnya, secara ringkas, 1187, seorang pahlawan Islam datang ke sini bertempur dalam perang Hittin. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Kubur dia ada kat mana? Kubur dia tu sebelah masjid tadi lah. Sebelah masjid Dimash, masjid Menara Putih tu lah ada kubur Salahuddin juga, pahlawan Islam. 1187 perang, menang kita. Bila menang kita, mereka balik semula. Mereka balik, mereka pergi kawasan Eropah. Hak ni pula jadi pening raja-raja Eropah nak menangani politik mereka. Mereka pula dah serang-serang gereja, mereka dah serang padri-padri, mereka dah serang kependetaan. Sebab mereka duduk di Jerusalem, mereka jumpa satu benda. Hak bawah kuil Sulaiman, hak zaman Nabi Sulaiman tu, buku-buku sihir. Inilah digambarkan harta dalam filem National Treasure, lakonan Nicolas Cage tu kan. Mereka dah bawa balik kitab-kitab sihir ni. Hak teras dia aliran Kabalah tadilah. Bentuk-bentuk ritual, okult dan penyembahan bagaimana nak berhubung dengan iblis, syaitan dan dajjal. Jadi akhirnya kerenah-kerenah mereka ni dapat dihidu oleh raja-raja di Eropah. Akhirnya atas campur tangan orang-orang terpenting 1307, Raja Perancis Philip de Bell mengumumkan penangkapan anggota-anggota Knight Templar ni. Gabung pula dengan Post Clement. Padri masuk serta, gereja masuk serta, menyokong Raja Perancis tadi, maka ditangkaplah. Tangkap ramai. Lebih kurang selang 7 tahun kemudian, 1314, Grand Master dia iaitu Jacques de Molay. Jacques de Molay ni dihukum. Lalu dia mati. Kemudian geng-geng hak lain ditangkap tu dibicarakan.
Tapi proses pembicaraan ni, kalau kita buka sebuah buku, tulisan Nesta H. Webster tu, Secret Society and Subversive, Conversion ke saya lupa, dalam tu banyak penyataan-penyataan yang tak masuk akal. Sewaktu berlaku pendakwaan terhadap anggota-anggota yang masih belum dihukum tadi. Tapi walaupun demikian, hakikatnya ada mereka yang berjaya lolos dan lari. Mereka berjaya lolos di bumi Eropah, lari di bumi Eropah, agak-agak nak pergi tempat mana paling selamat. Jadi sebelum berlaku 13-14 pada hukuman Jacques de Molay tadi, 13-12 mereka cari satu-satunya negara di bumi Eropah yang tidak percaya kepada gereja Katolik pada abad tu. Siapa? Negara mana? Satu-satunya negara yang tidak percaya kepada gereja Katolik ialah Skotlandia. Scotland. Mereka pergi ke Scotland, minta perlindungan. Siapa Raja Scotland masa tu? Robert de Bruce. Robert de Bruce lah lindungi mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan siapa? Di sinilah start. Mereka nak bergabung dengan geng-geng hak datang daripada banjaran Kaukasia, banjaran Eurasia, hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain dah keluar, mereka naik ke arah utara, kemudian mereka jadi orang-orang Viking, kawasan negara-negara Skandinavia. Pernah dengar orang Viking? Pelaut-pelaut yang hebat. Lalu lama-kelamaan mereka tukar sejarah di sini. Asal mereka bangsa lain, asal mereka Normandi dengan Celtic. Tapi kemudian mereka tukar sejarah, mereka katakan mereka sebagai berbangsa Anglo-Saxon. Jadi bila mereka jadi Anglo-Saxon, mereka tinggal di tanah besar ni, mereka jadilah tukang-tukang batu, tukang-tukang pembina. Bergabung pula dengan geng hak lari tadi, lalu terbentuklah Lodge Freemason yang pertama di dunia, Scottish Rite. Inilah secara rasmi barulah dikatakan Freemason benar-benar wujud. Tapi benda hak bawa tu, hak zaman Namrus lagi, isi kabalah dia. Sebab tu, siapa yang jadi ahli Freemason, kalau setakat naik pangkat, dia boleh ditabalkan di mana-mana lodge seluruh dunia. Tapi bila dia dah masuk 33 degree, 33 tahap degree, dia perlu ditabalkan di Scotland untuk dapat PhD dia tu. PhD Freemason. Dan dia ada upacara salam, di belakang dia tu mesti ada gambar seorang budak. Gambar seorang budak pakai skirt pendek tu. Skirt orang Scotland tu. Perlu apa gambaran budak di belakang? Perlu apa gambaran budak di belakang? Sebab tahap third degree ni perlu melakukan pemujaan, dan hak dia puja tu hauskan apa? Hauskan darah-darah dalam watak tadi, hak duduk belakang. Watak kanak-kanak, watak budak-budak. Kenapa dulu kehilangan bayi, kehilangan kanak-kanak selalu dikaitkan dengan Vatikan, dan yang terlebih sadis selalu dikaitkan dengan Istana Buckingham. Pernah tengok tak album Euthanasia, album kumpulan Megadeth, heavy metal. Gambar depan tu, seorang makcik tua duduk tengah padan, duduk jemuk. Sepatut jemuk kain, jemuk baju, tapi dia duduk jemuk apa? Dia duduk jemuk baby dalam keadaan terbalik. Contoh, kepala baby duduk ke bawah, dia duduk ketik dekat pampers budak. Sepanjang tu. Kalau kita patut pakaian dan baju, tapi dia duduk ketik baby. Nampak tak apa yang Megadeth cuba tunjuk? Faham ke tak ni? Pening sikit pun tak apalah. Cuba faham, cuba hadam. Dia bermula di sini. Jadi start lah. Dia duduk di situ, Scottish Rite. Zaman Scottish Rite tu kita perlu faham. Tu zaman dia zaman penyatuan England tu. Zaman kalau kita tengok filem Braveheart, tahu tak filem Braveheart? Filem Braveheart, William Wallace, Mel Gibson tu. I am William Wallace. Zaman tu. Zaman nak bersatunya Ireland, Scotland dan England.
Akhirnya bila dah bersatu di bawah seorang raja, iaitu King Arthur. Pernah dengar tak dalam sejarah? King Arthur. King Arthur ni dia ada satu pedang. Pedang dia nama apa? Excalibur kan? Ni round table pertama ni, sistem meja bulat. Sepah tu baru 2-3 hari ni meja bulat. Pernah tengok tak meja bulat sepah tu? Round table zaman King Arthur, zaman dia duk pegang pedang Excalibur lagi. Round table ni. Tapi penasihat dia tu paling penting. Tunjang paling penting penasihat King Arthur ialah seorang tua yang misteri, iaitu Merlin. Siapa Merlin tu? Merlin tu lah perlukan pengkajian. Seorang yang dikatakan berumur panjang, tak pernah mati-mati lagi. Dia hilang lagu tu je, dia masuk dalam hutan, dia hibernation sekejap, dia keluar. Dia ada keperluan, dia masuk dalam hutan, dia hibernation sekejap, dia keluar. Ada setengah ulama contemporary berpendapat Merlin tu dah memang Dajjal. Untuk zaman tu lah. Jadi peninggalan Merlin hak kita boleh tengok hari ni di pergunungan kawasan tanah tinggi Salisbury tu. Ada batu yang disusun tu. Dia panggil Stonehenge. Tu tinggalan Merlin lah tu. Dia tu sebenar, kalau kita tengok, kalau dari sudut saintifik, ada kata nak ukur ukuran matahari. Tapi yang lebih jauh, apa sumber yang ada bawah Stonehenge tu? Seorang pengkaji perempuan dari Amerika dah dapat detect ada benda di bawah kawasan batu di bawah Stonehenge tu. Kalau dia betul, memang dia ada terkaitan dengan satu hadis Nabi. Bila Ya'juj Ma'juj keluar, dia akan mencari sumber A. Dia akan mendatangi sumber air. Okey. Tempat mana kita tak faham? Okey, tak apalah. Okey, sekarang nampak dah. Kalau kira abad ke-12 tu naik Templar lah sebagai pemula. Tapi hak di Gazette, kita kira abad ke-18 lah. Lepas tu lah lodge ni berkembang. Ada di Amerika, ada tu situ, ada sini. Di Pulau Pinang tak ada kan lodge Freemason? Ada tak? Ada. Pulau Pinang pun ada lodge Freemason. Biasa lodge Freemason tu lantai dia macam papan dam tu. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Hitam putih tu apa? Kolaborasi, relate antara alam putih dan alam hitam. Maksudnya nak jadi kumpulan ni, kita kena bersosialisasi dengan manusia, otomatik juga dengan alam hitam, mesti ada hubungan dengan setan dan iblis. Ingat. Hak biasa-biasa mungkin rasa, tak ada apalah, hak kelas-kelas biasa, ahli biasa. Tapi ada peringkat tinggi, anda perlu lakukan ritual-ritual. Dan hari ini Freemason dah berkembang. Bergabung pula dengan Illuminati. Illuminati ni tang mana? Biasa keluarga diraja kan? Keluarga diraja banyak menganggotai Illuminati. Hak 13 keluarga tu lah. Keluarga Astor, keluarga Bundy, keluarga Collins, keluarga Freeman, keluarga Kennedy, keluarga Onassis, keluarga Renault, keluarga Disney, keluarga Rockefeller, keluarga Rothschild, keluarga Wendun, keluarga Russell. Gabung pula dengan Merovingian, keluarga-keluarga diraja. Lah ni yang jadi teras paksi dan ketua kepada Merovingian dan 13 keluarga Illuminati siapa? Siapa yang jadi ketua Merovingian? Dan 13 keluarga Illuminati siapa? Ratu Elizabeth. Lepas tu bergabung pula dengan hak lain. Ada CFR, ada Trilateral Commission, ada Skull and Bone. Macam-macam nama lagi lah. Ada apa nak letak. Kecil-kecil tu hak division dia. Tapi hak teras ada pada Freemason, ada pada Illumination.
Yang pasti kita nak suruh faham benda ni lama dah. Agenda ni nak dibawa oleh siapa? Oleh Namrus lagi. Dulu dia nak buat OWG, One World Government. Dan hari ini dia buat dalam bentuk baru NWO, New World Order. Sebab apa mereka nak ratah sangat Baghdad? Pasal apa nak serang sangat Iraq? Mungkin ada kepentingan Saddam Hussein, mungkin kata bab peluru berpandu, mungkin kata bab peluru tu, mungkin kata bab minyak, mungkin kata bab tu. Tapi ingat, ini bumi siapa? Ini bumi nenek moyang dia dulu. Tamadun Babylon ada di sini. Dan hari ini mereka menggunakan sistem-sistem nak menghancurkan. Setiap agama menghilangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dia. Sedar ke tak sedar, faham ke tak faham, perasan ke tak perasan, hari-hari kita sedang dikikis sekarang. Bagaimana bentuk dia? 8F. Tahu dah kan 8F? Tak payah cerita dah. Nombor 1, faith. Tahu faith? F-A-I-T-H. Dari sudut akidah, ringkas-ringkas. Lepas faith, dia akan dari sudut financing. Hak bank, hak riba, hak apa tu dari sudut keuangan. Yang ketiga, agak-agak sudut apa? Lepas pada kepercayaan, lepas pada bank, biasa orang perempuan pakai lawa-lawa, pakai baju fashion. Fashion dia akan keluar macam-macam, kita pun pakailah juga macam-macam. Tak kira fashion apa. Yang keempat, food, makanan. Dia akan masuk melalui makanan. Hak syubhah pun ada, hak tak halal pun ada, hak haram pun ada. Jadi kita duk makan, kita duk sumbat dalam perut kita, kadang-kadang kita tak perasan tu tak halal, itu haram, hak ni syubhah, hak ni tak ketahuan. Antara lain ialah filem. Filem macam-macam, mereka serat mereka punya benda-benda di bawah pengaruh minda bawah sedar. Kemudian ada fiction. Fiction ni dia nak bawa cerita alien lah, UFO. Dulu dia ada ET tahun 85 kan? ET 85 ke 70-an lah? Saya lupa. ET kan awal, hak kecil tu kan, duk cucuk tangan tu. Dia nak start dah, maksudnya ada makhluk angkasa, ada alien hak boleh berhubung dengan manusia. Dan ada kabar alien ni nak serang dunia. UFO mari tu alien dah lah. Kita pun kesiang kat alien dah. Waktu Nabi Adam ada dulu, Nabi Ibrahim ada, dia tak berasa nak turun pula ke bumi. Waktu Nabi-Nabi tak ada ni baru dia nak turun. Dekat kiamat pula tu baru nak turun. Kurang-kurang zaman Nabi lah, kenal Nabi-Nabi ke, kenal Rasul-Rasul. Ni Nabi Muhammad dah mati lama dah, dekat nak kiamat, baru alien rasa nak turun. Sebelum ni alien tak mau turun. Hakikatnya UFO tu siapa? UFO tu orang ke manusia? Sama juga orang ke manusia. UFO tu teknologi manusia, tu teknologi Jerman selepas Perang Dunia Kedua. Manusia tu manusia lah, campuran dengan makhluk-makhluk halus tu lah, jin ke, iblis ke, setan ke. Dia boleh buat. Setakat nak merupa tu, iblis boleh buat. Hang merupa sat jadi muka lagu ni, perak-perak tangkap gambar. Hantu kita tengok macam-macam tak? Sebab tu kita boleh boh nama. Hantu langsui, muka lagu mana bang? Kita panggil langsui, hak ni Pontianak, hak ni hantu pisang, hak ni hantu galah, hak ni hantu bungkus, hak tu hantu tu, hak ni hantu ni, hantu ni. Macam-macam. Bendanya hantu tu ada ke tak ada? Hantu tu tak ada, yang ada jin. Jadi bila panggil hantu, nama pula macam-macam. Sebab rupa-rupa tadi, alah setakat nak buat rupa macam muka alien tu, dia boleh sangat lah. Jadi kita ditipu. Keluarlah filem-filem berbentuk Mystery X-File. Orang tu kena culik, orang ni kena culik, kita pun tengok lah. Hakikatnya lama dah jin iblis ni. Dia masuk dari sudut fiction. Lepas tu dia masuk dari sudut kadang-kadang freedom, kebebasan. Dia marilah kok celah perempuan pula. Kebebasan, nak hak wanita. Wanita mesti sama dengan lelaki. Hak kami mesti disamaratakan.
Lepas tu keluar pula LGBT. Tahu LGBT? L tu apa? Lesbian. G, gay. B, bisexual. T, transgender. Dia ada satu lagi kena tambah. Hak jenis rogo binatang. Dia ada satu lagi istilah, suka dengan binatang. Semua ni, empat-empat LGBT tu sekurang-kurang orang lagi, laki ke perempuan. Ni tengok lembu rasa nak buat dengan lembu. Tengok ayam rasa nak buat dengan ayam. Kalau boleh tambah urut yang kelima tu. Berlaku ke tak berlaku? Berlaku dah, lama dah. Mungkin tempat kita tu, tak tahu dah nak kata tak, takut ada kes terpencil. Tapi kalau di Eropah, di kawasan-kawasan yang sudah biasa dengan perzinaan ni, memang dah banyak dah dengan binatang ni. Macam-macam, tak ada kerja dah. Hak perempuan duduk sorang-sorang, ambil belut ke ambil apa, bubuh. Tak ada kerja. Kadang-kadang kalau tak binatang, ambil apa? Ambil sayur-sayuran pun jadi tak? Buah timun pun jadi, buah terung pun jadi, tomato pun jadi, macam-macam, tak ada kerja. Jadi hak ni lah kita harapkan. Hak ni lah kita nak. Kita memang tak mau hak ni, tapi hak ni dah berlaku. Hak ni dah berlaku. CP baru pukul 10 dah. Boleh berhenti dulu tak? Boleh berhenti dulu tak? Kita sambung lain kali pula. Kalau Sungai Rau panggil lagi lah. Kalau panggil lagi kita mai. Walaupun ni first time, mari jauh ni. Saya mari daripada jauh. Bukan mudah. Relau tu je. Sebelah tu je, relau tu. Dan insya-Allah, ni sebab dah pukul 10, mungkin dah kita nak semayang isyak dah apa. Setakat malam ni saya nak bagi yang base, saya nak bagi yang asas, saya nak bagi yang dasar. Nak suruh nampak dulu. Benda ni sumber dia, punca dia datang daripada mana sampai tertubuhnya pertubuhan ni. Dan kalau ada masa kita akan terang lagi, kalau ada kesempatan, hak Freemason zaman moden ni. Bagaimana bentuk, tata cara, pergerakan, agenda dan susunan. Susunan ni sebenarnya dah ada dalam Book and Chronicle. Nama-nama tadi tu mereka dah menggerakkan cara susunan piramid mereka. Atas tu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga ke siapa, yang bawah sekali golongan slave. Slave tu siapa? Hamba lah. Biasa hamba tu siapa? Tak mau mengaku pun kena terima hakikat. Hamba tu ialah kita lah. Kita ada tengah kena ugut, kita ada tengah kena perah, kita ada tengah kena zalim, kita ada tengah anaya ni. Haduk bawah sekali. Haduk terima kemewahan, haduk terima untung, haduk terima duit hari-hari, golongan atas tu. Golongan elit. Golongan tu lah duk perah kita, duk zalim kita, duk anaya kita. Jadi mereka ada agenda, mereka ada susunan yang terancang. Jadi ada yang dizahirkan, ada yang tersembunyi. Kita nak suruh kenal Freemason tu bukan apa. Sebab kumpulan ni lah yang digelar kumpulan elit sekarang. Haduk tengah pegang dunia ni masih lagi keturunan yang sama. Keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan siapa mereka ni? Tak berani nak jawab. Rothschild, susu galur dia, nasab dia, salah silah dia, sampai pada siapa? Namrus. Hak baki lagi? Fir'aun. Golongan yang sama, kumpulan yang sama yang masih memerintah dunia dulu sampai sekarang. Fir'aun dah mati, tapi kefir'aunan tak pernah mati lagi. Namrus dah mati, kenamruzan pun tak pernah mati lagi. Kefir'aunan dan kenamruzan masih lagi memerintah dunia sampai hari ini.